Okay, dalam video ni kita nak belajar pasal arus elektrik dan juga beza keupayaan, current and potential difference. Tapi sebelum tu cikgu nak ajar something dulu Okay, ni adalah wire tau. Okay, ni wire. So dalam wire ada free moving electron. Okay, dalam wire ada free moving electron. Jadi nak bagi tahu, elektron tu lah yang kita refer sebagai charge. Okay, maksudnya elektron tu adalah charge. Okay, jadi dalam keadaan biasa, elektron tu, okay, dia adalah charge lah. Sorry, elektron tu adalah charge. Jadi sekarang ni, bila charge tu bergerak, adalah current. Okay, bila charge tu bergerak, itulah current. Jadi sekali lagi, kita ada elektron. Elektron tu lah yang kita refer sebagai charge. So, bila charge tu bergerak, kita panggil dia sebagai current. Okay, charge tu bila bergerak maksudnya adalah current. Jadi macam mana nak tahu current tu berapa? Kita tengok berapa banyak charge yang bergerak dalam satu saat. Okay, so itu sebabnya definition dia adalah kadar pengaliran charge dalam satu konduktor. Rate of charge in a conductor. Jadi dalam kes ni kita ada charge. Bahagi dengan masa dalam unit saat, kita akan dapat arus lah ataupun current. Okay, so contoh katakanlah charge tu 50 coulomb. 50 coulomb tu bergerak dalam masa 2 saat. Jadi, kalaulah kita nak cari, berapa current dia? Current dia adalah 50 bahagi dengan 2. Basically, 25 coulomb tu bergerak dalam satu saat. Samalah dengan 25 ampere. Itulah I kita. Okay. Berapa banyak charge yang bergerak dalam satu saat? Itu adalah kita punya current ataupun arus. Okay. Yang seterusnya kita ada beza keupayaan atau potential difference. Okay, sebenarnya potential difference ni basically voltage lah. Kadang-kadang soalan guna perkataan voltage. Okay, jadi voltage ni pula adalah kerja yang dilakukan untuk menggerakkan satu coulomb charge antara dua titik. Work done in moving one coulomb of charge from one point to another. Okay, so berbalik kepada cerita kita tadi. Tadi cikgu kata, okay, ini adalah elektron dan elektron adalah charge. Okay. So, elektron ni, kalau kita nak gerakkan dia, takkan dia gerak saja. Dia mesti perlukan tenaga ataupun perlukan kerja. Jadi, sekarang ni, tenaga yang diperlukan ataupun kerja yang dilakukan untuk gerakkan tu, okay, itulah kita punya potential difference. Okay, jadi itu beza dia. Kalau voltage ni ataupun potential difference ni, tenaga ataupun kerja untuk gerakkan. Okay, charge tu untuk dia bergerak diperlukan tenaga. Jadi itulah voltage kita. Bila dia dah bergerak, berapa banyak dia bergerak per masa tu, per second tu, itu adalah current kita. Okay, jadi voltage tu tenaga untuk gerakkan dia. So bila dia dah bergerak per saat, itu adalah value kita punya current. Jadi V, cara nak dapatkan dia, kat sini ada dua formula. Tapi sebenarnya benda yang lebih kurang sama je sebab W ni adalah work done. E ni adalah energy. Okay. Jadi dua-dua unit dia adalah joule. Dua-dua unit dia adalah joule. Jadi joule, berapa joule diperlukan untuk satu coulomb charge, itulah V kita. Jadi contoh katakanlah charge yang bergerak tu adalah 2 coulomb charge. Okay. Tapi untuk push 2 coulomb charge ni, kita perlukan tenaga sebanyak 8 joule. Jadi 8 joule ni adalah untuk 2 coulomb charge. Kita akan dapat 4 joule untuk setiap charge. Jadi 4 joule untuk setiap charge itulah adalah 4 V. So itu adalah beza antara arus dan beza keupayaan. Senang ingat, arus tu berapa banyak yang gerak per saat. Voltan tu adalah berapa tenaga untuk gerakkan dia in the first place. Okay, jom kita tengok contoh soalan. Rajah menunjukkan satu mentor yang mempunyai kadar kuasa 50 watt 240 V. So power rating dia ni adalah 50 watts dan 240 V. So soalan kata lukis, yang pertama, lukis anak panah untuk menunjukkan arah arus yang melalui mentol to show the direction of current. So conventional current lah, current dia kita belajar datang daripada positif. So ni positif, ni negatif. Jadi daripada positif ke negatif, ginilah rupa dia. Inilah anak panah dia untuk menunjukkan arah arus. Okey. Arus yang mengalir dalam mentol adalah 0.5. Berapa hitung jumlah charge. Okey, untuk yang ni kan. Dalam bab ni, penting untuk korang faham bahawa korang kena tahu formula yang nak digunakan.
Okay, untuk tahu formula apa nak guna, korang kena hati-hati dengan simbol. Sebab kadang-kadang, okay, contoh 0.5 ni adalah ampere. Kadang-kadang dalam kepala pelajar dia akan bayangkan, oh arus adalah A. Lepas tu bila cari dekat formula tak jumpa. Padahal formula diberi, kan? So korang kena tahu bahawa memanglah benda ni 0.5 A tapi simbol dia adalah I. So I adalah 0.5 A. Okay, 1 minit adalah dia punya time. Soalan kata cari charge. So Q. So I tadi adalah Q bahagi dengan T. Jadi Q kita, okay, I kita adalah 0.5. Q yang kita nak cari, T kita tak boleh pakai 1 minit, kena pakai 60. Okay, sebab kena dalam saat. So Q kita adalah 30 C. Okay, sebab 60 kali dengan 0.5. Betul kan? Sekejap, sabar. 60 kali 0.5. Betul, 30 C. Okay. Soalan seterusnya, hitung jumlah tenaga yang diperlukan untuk gerakkan charge seperti DB. So, jumlah tenaga tu maksudnya E lah. Jadi, tadi kita belajar V sama dengan E over dengan Q. Kan? Jadi, sekarang ni kita nak cari, kita dah ada V. V dia adalah 240. So, 240 sama dengan tenaga yang kita nak cari ni bahagi dengan Q kita adalah 30. Jadi, nak dapatkan E adalah 240 kali dengan 30. So sepatutnya korang dapat 7200. Unit dia adalah Joule. Okay. So itulah ceritanya. Jadi korang kena tahulah formula mana nak guna berdasarkan soalan tersebut. Okay. Jadi itu adalah ceritanya tentang arus dan beza keupayaan berserta contoh soalan. Dalam video seterusnya korang akan tengok pasal rintangan. Okay. Jadi itu sahaja buat masa ni. Terima kasih semua. Assalamualaikum.